Hi Jane, sorry sebab dah lama tak upload video. Kali ini aku nak tunjuk behind the scene of Pat Podcast, Kasih Seram. Okey, baik. Pertamanya, sebab apa kita takkan jumpa makhluk gaib ni? Pertama, sebabnya Allah dah tetapkan masa perjumpaan, pertukaran malam dan siang itu tidak akan kau boleh jumpa jin ini ataupun makhluk halus ini. Sebab itu. Jadi, contohnya begini, kalau kita itu siang, bagi orang adalah malam. Okey? Dan kalau kita malam, bagi orang itu adalah siang. Maghrib ni umpama macam pukul 7 pagi kita nak pergi kerja, nak pergi sekolah, tu waktu maghrib. Waktu awal mereka ni lah. Dia orang tu nak pergi macam kita jugalah, mungkin nak pergi kerja. Dah macam orang putih lah pula. Kita tujuh siang sana. Ya, dia macam tu. Tapi kat orang putih sana tujuh siang, sana tujuh malam dia orang lah ya. Betul lah. Dia takkan berjumpa. Itu sebabnya Allah kata, kau wahai makhluk halus ataupun jin-jin atau syaitan ni, kau jangan sekali kau munculkan muka kau ke depan manusia. Guys, sampai di situ saja konten untuk kali ni tentang Mirawu. Sebenarnya BTS Mirawu. So itulah kawasan kita orang shooting selama ni untuk Apa Podcast. So apa-apa pun, aku nak ucapkan selamat Hari Raya Haji untuk korang semua. Walaupun video ni lambat keluar, sebenarnya video ni direkodkan pada Raya Haji kedua. So aku on the way nak balik. Aku baru lepas habis shoot, aku nak balik, nak tidur awal. Esok ada shooting bersama Flow 88. Flow 88. So mungkin esok aku akan jadi Makhluk 88 lagi sekali kot. Tengok rambut pun dah serapai. Makhluk 88. Makhluk 88 ke makhluk apa? Mana satu ni? Okay lah guys, apa pun, selamat malam ya. Pelan-pelan sambil dinikmati. Tenang saja, ini hobi bukan lomba lari. Sikat.